Assalamualaikum. Nama saya Mira Fifa. So orang panggil saya Effie juga. So saya nak buat video ni untuk saya tolong student dan junior saya untuk buat revision ekonomi SPM. So saya ada buat servis tutor ekonomi untuk saya ada buat servis tutoring untuk subjek ekonomi. Okay, daripada saya habis SPM sampailah sekarang. So rate saya RM30 sejam. So knowledge yang saya share ni saya kreditkan semuanya kepada cikgu saya, Cikgu Siti Mazlina, yang ajar saya time SPM dulu. So saya SPM batch 2022. Saya dapat untuk ekonomi saya dapat A+. So saya harap video ni dapat membantu korang untuk revision. Okay, so jom kita sambung. Ni trial Johor 2025 part 2. Okay, so jom kita tengok soalan ni. Okay, start soalan nombor 11. Berapakah nilai keanjalan? So dia suruh kira keanjalan. So formula keanjalan ialah Kiko per Ko darab Po per Pipo. So first, macam saya selalu cakap, korang kena list down dulu apa tu QO, apa tu Q1, apa tu PO, apa tu P1. Okay, so Q ialah quantity. Okay, so kalau QO quantity origin, maksudnya quantity asal. Q1 ialah quantity baru. Okay, kalau P maksudnya price. So harga. So kalau PO maksudnya harga asal, price origin. Okay, P1 ialah harga baru. So misalnya kita nak tahu, tengok soalan ni dia kata dari RM8 kan. So dari RM8 maksudnya asalnya harga 8. So PO RM8 lah. Okay, ke tu harga baru. So ke RM16. So harga baru ialah 16. Okay, QO berapa? So kalau 8 ni, so ni QO dia lah, ni Q1 dia lah. Okay, so QO ialah 55, Q1 ialah 30. So masuk je dalam calculator. Q1 30 tolak QO 55 bahagi 55. Dalam calculator pun korang kena ni, okay, kena buat kurungan juga. So saya selalu cakapkan student ambil calculator. Okay, step one by one, buka kurungan, okay, tulis, and then tolak apa. Okay, so korang kena adakan kurungan juga dalam calculator. Okay, so dapat berapa? Nombor 11. Jawapan dia ni. Okay, so ingat je formula ni, Kiko per Ko darab Po per Pipo. Okey, jom tengok nombor 12. Keanjalan harga permintaan barang Y. Okey, so dalam keanjalan ada dua je kan, anjal ataupun tak anjal. So apa beza dia? Kalau anjal lebih daripada 1, tak anjal kurang daripada 1. So situasi sekarang 0.75 kurang daripada 1, so mestilah tak anjal. Okey, so jom kita tengok. So ni dia nak tengok penentu keanjalan lah. Okay, so dia kata A, barang Y mempunyai barang pengganti yang banyak. So salah, sebab barang tak anjal ni barang pengganti sikit. Kenapa barang pengganti sikit? Sebab dia barang-barang keperluan. Contohnya macam beras. Tak ada benda yang boleh menggantikan beras. Contohnya macam gula. Okay, apa yang boleh menggantikan gula? Maybe boleh guna madu lah. Sebab itulah cakap barang pengganti sikit. Okay, berbanding kalau korang bandingkan barang anjal kan. Barang anjal, contohlah kita ambil barang anjal ialah tablet. Okay, tablet. So kalau tak ada tablet boleh guna laptop. Kalau tak ada laptop boleh guna PC. Kalau tak ada PC boleh guna phone. Kalau tak ada phone boleh guna smartwatch, boleh guna iPad. So kita ada banyak lagi pilihan lain, pengganti lain. Okay, so kalau tak anjal, barang-barang keperluan, barang pengganti dia sikit. Okay, so barang pengganti sikit. Okay, B pula. Pengusaha akan menaikkan harga barang Y untuk meningkatkan hasil. Okay, so ni okay, so ni betul lah. Sebab bila harga mahal, okay, bila beras mahal. Apa jadi kalau beras mahal? Firma yang jual beras tu, untung dia bertambah. Kenapa? Sebab beras kan barang keperluan. Walaupun mahal, orang terpaksa beli. So bila orang terpaksa beli pada harga yang mahal, firma yang jual beras tu dapatlah untung banyak. Okay, berbanding
Okay, kalau Anjal kan, kalau Anjal katalah emas kan, emas dijual oleh Poh Kong. Okay, so katalah kalau Poh Kong mahal kan emas. Okay, emas kat Poh Kong mahal. So apa jadi? Orang tak nak beli emas kat Poh Kong. Orang akan beli kat Habib. Orang akan try tengok kat Pandora. So Poh Kong akan rugi kalau Poh Kong mahalkan harga emas dia. Okay, so korang kena faham dia macam ni. Kalau tak Anjal nak untung, kena jual mahal. Okay, macam beras. Jual lah beras mahal. Sebab apa? Sebab beras kan barang keperluan. Walaupun mahal, orang terpaksa beli. Okay, tapi kalau barang Anjal, macam nak attract customer, kena jual murah. Kenapa kena jual murah untuk barang Anjal? Sebab barang Anjal kan barang mewah. So bila barang mewah, dia ada banyak barang pengganti. Contoh macam tadi, kalau tak ada tablet, orang akan cari laptop. Kalau tak ada laptop, orang akan cari PC, phone, smartwatch. So orang ada banyak lagi pilihan lain. So Anjal kena jual murah, tak Anjal kena jual mahal. Baru dapat untung banyak. Okay. So B ni betul lah, pengusaha akan naikkan harga barang Y untuk meningkatkan hasil. So firma yang jual beras, okay, untuk dapatkan untung banyak, dia kena jual beras pada harga yang mahal. Sebab kalau jual beras pada harga yang mahal pun, orang terpaksa beli. Kenapa? Sebab beras barang keperluan. Okey, tengok C. Pengguna sangat responsif terhadap perubahan harga. Okey, sangat responsif ni ialah untuk barang Anjal. Anjal dia sangat responsif. Okey. So yang ni peningkatan harga permintaan berkurang sebanyak 1%. Ni terbalik ni. Patutnya peningkatan harga 1%, yang kuantiti berkurang 0.75%. Okay. So jawapan dia B. So ni dalam tajuk bab 2 lah. Bab 2 form 4. Bab 2 form 4 penentu keanjalan. Tengok nombor 13. Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan keanjalan harga permintaan. Okey. Keputusan pengusaha menaikkan harga barang T, okey, maksudnya harga mahal. Okey, harga mahal telah menyebabkan jumlah hasilnya bertambah. Bila harga mahal, untung banyak. So ni Anjal ke tak? Ni tak Anjal. Kenapa? Korang kena fikir macam fikir je. Okey, kalau mahal untung banyak, maksudnya barang keperluan lah. Sebab walaupun mahal, orang terpaksa beli. So apa contoh barang keperluan? Kita ambil lah contoh beras. Okey. So A salah. Kereta ialah barang mewah. Barang mewah ialah Anjal. Okey, B salah sebab keluk landai ni untuk Anjal. Patutnya keluk barang tak Anjal curam. Okey, C barang T punya pengantian sikit. Betul lah. Sebab tak Anjal kan barang keperluan. Barang keperluan kan dia ada sikit je barang pengganti. Barang pengganti tak ada atau sikit. Okey. So D lebih daripada 1. Salah lah. Kalau tak Anjal kan kurang daripada 1. Okey, tengok nombor 14. Okey, ni menunjukkan keluk penawaran. So sebenarnya kita boleh panggil dia sebagai keluk kuantiti ditawar. Apa beza keluk penawaran dan keluk kuantiti ditawar? Kuantiti ditawar. Okay, so ni SS, ni QS. Okay, so keluk penawaran dia bukan faktor harga. Maksudnya harga dia sama, tapi kenapa penawaran bertambah atau berkurang? Disebabkan matlamat pengeluar, disebabkan jangkaan harga masa depan, disebabkan dasar kerajaan naikkan cukai, naikkan subsidi. Okay, so kalau kuantiti ditawar ni ialah faktor harga. The only reason kenapa penawaran bertambah atau berkurang ialah disebabkan harga. Bila harga mahal, penawaran banyak. Bila harga murah, penawaran sikit. So dia bergantung dekat hukum penawaran. Hukum penawaran kata apabila harga naik, penawaran banyak. Okay, kenapa? Sebab bila mahal, firma akan banyakkan stok. Sebab firma kan nak maksimumkan untung. So bila mahal, dia akan jual lagi banyak. Dia akan sediakan lagi banyak stok. Okay. Tapi bila murah, okay, firma akan sikitkan stok. Kenapa? Sebab murah, kalau jual banyak, nanti rugilah firma tu. So firma hanya akan banyakkan stok dia bila harga barang mahal.
Okay. So sekarang ni kita tengah tengok keluk kuantiti ditawar lah. Okay. P1 naik kepada PO. Harga naik menyebabkan Q1, QO pergi kepada Q. Sorry terbalik. PO turun ke P1. And then QO pergi ke kiri dekat Q1. Okay. So bila harga turun menyebabkan penawaran berkurang. Kenapa? Sebab firma nak maksimumkan untung. Kalau jual pada harga yang murah, nanti rugilah. So, disikitkan stok. Bila murah, disikitkan stok. Okay. So, ni... dia nak kaitkan dengan anjal atau tak Okay. So, one of the ways untuk tahu anjal ke tak, korang kena tengok gap dia. Okay, ni gap. Gap ni maksudnya perubahan. Okay, perubahan kuantiti. Okay. Yang ni gap kan. Gap ni kat harga ni maksudnya perubahan harga. Okay. So sekarang ni perubahan kuantiti lagi besar daripada perubahan harga. Maksudnya harga beza sikit je. Harga beza sikit je. Kuantiti beza banyak. Okay. So perubahan kuantiti dia lagi besar daripada perubahan harga. Okay, perubahan kuantiti kat sini, gap dia lagi besar daripada perubahan harga. Perubahan harga kat sini, gap dia kecil je. Ni gap dia besar. So, maksudnya, harga beza sikit je, kuantiti dah beza banyak. So, maksudnya sangat responsif lah. So, bila sangat responsif, maksudnya anjal lah. So, bila anjal, keluk, landai. Okay. So, contoh barang ialah kereta. Contoh barang ialah kereta. Anjal kan? Anjal. Betul dah? Okay, B. Keluk penawaran adalah tidak anjal. Salah. Kenapa kita tahu dia tidak anjal salah? Sebab kita dah tengok dah perubahan ni. Perubahan kuantiti lagi besar daripada perubahan harga. Maksudnya, harga beza sikit je. Kuantiti dah beza banyak. So, maksudnya sangat responsif. Bila sangat responsif, maksudnya anjal. Okay. C. Perubahan harga melebihi perubahan kuantiti. Okay. Ni contradict. Ni clearly contradict sebab kita tengok je graf ni kita boleh tahu beza kuantiti dia banyak. Beza harga dia sikit je kat sini. Okay. D. Faktor pengeluaran sukar ditukar ganti. Okay. So, untuk anjal, dia punya barang banyak je. Apa yang term dia? Dia punya barang tu senang je nak dapat. Untuk anjal kan. Untuk anjal kan barang perkilangan. Dia punya faktor pengeluaran barang sukar diganti. Dia punya faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran dia. Anjalan harga penawaran. Anjalan harga faktor pengeluaran. Keanjalan harga penawaran. Okay. So, corak penggunaan faktor pengeluaran, ketersediaan stok atau inventory. This one dekat page 106. Ni kat page 106. Dia explain apa musyarakat 106 form 4. Okay. Faktor pengeluaran barang sukar ditukar ganti. Kalau anjal, senang je nak ganti. Okay, ni kan anjal sebab perubahan kuantiti besar. Okay. So, sekarang kita tengok nombor 15. Okay, so ni bab 3 form 4 sebab dia cakap pasal wang. Wang bab 3. Bab 3. Wang bank dan pendapatan individu. Okay, so dekat sini macam mana bank pusat stabilkan nilai mata wang. Okay, ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama, kawal inflasi. Yang kedua, forex. Yang ketiga, sandaran minimum. Okay, so ada 3 cara macam mana bank pusat stabilkan nilai mata wang. Sandaran minimum 80.59% kan. Sandaran minimum 80.59%. Maksudnya setiap kali nak print RM100, okay, bank kena ada reserve RM80.59 dulu. Baru boleh print RM100. Bukan boleh print sesuka hati lah. Sebab nak kawal, nak stabilkan nilai mata wang supaya nilai ringgit Malaysia ni sentiasa stabil. Forex ni
Okay, tadi Okay, first kali sandaran minimum. Sandaran minimum 80.59%. And then yang kedua forex. Forex ni foreign exchange, maksudnya kadar pertukaran asing. Okay, yang ketiga inflasi. So untuk kawal inflasi kita guna kita guna dasar kewangan ni bank kan, macam ni bank pusat. So bank pusat dasar kewangan lah. Kalau dasar fiskal tu kerajaan. Okay, sandaran minimum ni dari dalam bentuk rizab berkanun, dalam bentuk rizab antarabangsa, dalam bentuk rizab antarabangsa dan rizab emas. Okay, so ni dalam bentuk rizab. Okay, so macam mana nak cari dia? Cari je antara tiga ni. Okay, so ni ada dekat muka surat 129. Muka surat 129. Okay, so yang pertama dia kata mengeluarkan mata wang, kertas dan shilling. Ni fungsi. Ni bukan cara nak stabilkan, ni lah fungsi. So salah lah yang ada nombor 1 salah. Kita tengok nombor 2, campur tangan dalam forex. Okay, betul. Nombor 2 betul. Okay, nombor 3 menetapkan sandaran minimum dalam bentuk emas dan rizab antarabangsa. Alright, ni pun betul. Okay, so ada 3 cara macam mana bank nak stabilkan nilai mata wang. Sandaran minimum 80.59%, and then foreign exchange, forex, and then kawal inflasi. 16. Apakah pekerjaan yang terdiri daripada sektor ketiga? So dalam ekonomi ada 3 sektor lah. Sektor ketiga kita sebut sebagai perkhidmatan. Kalau sektor pertama daripada raw materials, bahan mentah, pertanian, perikanan, tu semua pembalakan. Ada ke? Yang kedua pembuatan, pembinaan, tu semua sektor kedua. So sektor ketiga perkhidmatan. So one of the ways, macam cara saya selalu fikir kalau sektor ketiga ni biasanya orang yang kerja dalam aircon. Saya selalu ingat macam tu. Okay, sektor perkhidmatan ialah orang yang kerja dalam aircon. So mestilah ejen insurans. Okay, next nombor 17. Penyataan manakah yang betul berkaitan bayaran pindahan? Okay, so bayaran pindahan ni ialah the only one dalam pendapatan tidak produktif. So pendapatan ada 2 jenis, produktif dengan tidak produktif. Okay, apa beza dia? Produktif dengan ni jenis pendapatan ada 2 tau. Produktif dan tak produktif. Okay, so produktif ni kena work hard baru dapat duit. Okay, maksudnya kena ada tanah baru dapat sewa. Kena ada tanah baru dapat sewa. Kena ada buruh baru dapat upah, sewa, upah. Kena ada modal baru dapat faedah. Kena ada usahawan baru dapat untung. Kena ada saham baru dapat dividen. Okay, so ni semua kena hard work. You have to do something baru dapat sewa, upah, faedah, dividen, untung. Kalau tak produktif ni, goyang kaki, duit masuk. Okay, macam mana boleh goyang kaki duit masuk? Nama dia bayaran pindahan. Apa maksud bayaran pindahan? Contohnya dapat scholarship. Contohnya duit belanja parents bagi. Contohnya subsidi kerajaan. Contohnya pencen. So ni semua nama dia bayaran pindahan. Alright, so tengok yang pertama, tidak memberi sumbangan dalam proses pengeluaran. Yes, betul. Pendapatan tidak produktif ni dia tak bagi sumbangan dalam proses pengeluaran. Sebab dia goyang kaki kan. Goyang kaki tu bahasa ekonominya tak beri sumbangan dalam proses pengeluaran. So first confirm betul. So C dengan D confirm salah. Okay, yang kedua, diterima oleh individu atas penggunaan tanah miliknya. Kalau diterima atas tanah dapat sewa. So sewa ni dia kena hard work dulu. So dia produktif. Okay, kalau tanah dapat sewa produktif. So salah. Nombor 2 salah. Okay, so jawapan dia B. Faedah yang diterima oleh individu kerana menanggung risiko inflasi. Bayaran pindahan. Sorry, silap tadi. So first dengan 4.
Baik dah terima. Okay, nombor 3 salah. Okay, nombor 4, Puan Mila menerima pemberian anaknya. Okay, so ni dia dapat duit. Puan Mila ni dapat daripada anak. So dia goyang kaki lah. Goyang kaki dapat duit. So tak produktif. Namanya apa? Bayaran pindahan. Alright, 18. Dia tanya pasal pendapatan boleh guna. Okay, macam mana individu menggunakan pendapatan boleh guna. Okay, pendapatan boleh guna tu, pendapatan boleh guna tu, formula dia ialah pendapatan tolak potongan wajib. Pendapatan tolak potongan wajib. So, potongan wajib ada 4. KWSP, per keso, cukai pendapatan individu dan zakat. Okay. So, pendapatan boleh guna ni ialah pendapatan gaji yang kita dapat, kita tolak dengan potongan wajib. Okay, KWSP, per keso, cukai pendapatan individu dan zakat. So, dia tanya macam mana seseorang individu menggunakan pendapatan boleh guna. So, macam mana kita nak guna pendapatan boleh guna? Cara dia ialah pendapatan tolak potongan wajib. So, kalau nampak perkataan KWSP, per keso, cukai pendapatan dan zakat, confirm lah salah. Sebab ni sepatutnya ditolak daripada pendapatan asal, bukan daripada pendapatan boleh guna. Okay, so ni kata cukai pendapatan, salah. Ni dia kata per keso, salah. Ni dia kata KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP. So, salah. So, 18 ialah C, bayar insurans pendidikan. So, pendapatan boleh guna ni, orang akan spend untuk pendapatan boleh guna ni kan dapat daripada pendapatan tolak dengan potongan wajib. Okay, so lepas pendapatan dah tolak dengan potongan wajib, kita akan dapat pendapatan boleh guna. So, macam mana orang guna? Dalam perbelanjaan penggunaan. Perbelanjaan penggunaan tu pula ada yang barang tahan lama, tak tahan lama ni makanan. Tahan lama tu barang-barang rumah lah, fridge ke. And then lagi satu terhadap servis. So, ni insurance kan, service insurance. So, ni dalam insurance, pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna ni konsep dia pendapatan individu. Pendapatan boleh guna. Oh ni, dekat page 170. Ini konsep dekat page 170. Alright, nombor 19. Berkaitan dengan satu kaedah pembayaran. Okay, Puan Rozin beli sejenis penapis air secara kredit. Okay, so secara kredit maksudnya installment. Okay, so installment. So, apa kelebihan bayar secara installment ni? Kelebihan dia, diskaun harga tak. Biasanya diskaun ni diskaun tunai untuk cash. Diskaun tunai untuk cash. Kalau kita beli cash, kita dapat tolak sikit kan. Okay, so first salah, A, B salah. Okay, yang kedua meringankan beban kewangan. Nombor betul. Sebab bayar installment ni kan kita bayar sikit-sikit. Sebulan contohlah macam kereta kan. So kereta, katalah kereta 100k. Siapa je ada 100k cash nak terus bayar kan. So sebab itulah function installment. So installment ni akan meringankan beban kewangan. Meringankan beban. Sebab apa? Sebab sebulan katalah bayar 1000 je. Sampai dah cukup. Okay. So dia dapat meringankan beban kewangan. Yes, betul. Sebab tak bayar terus banyak, kita bayar sikit-sikit installment. Nombor 2 confirm betul. Okay. So yang ketiga, menikmati perkhidmatan selepas jualan. Okay, ni betul. Sebab macam kuku kan, kuku selalu datang rumah korang kan. Selang 3 bulan dia akan datang nak servis. So itulah kelebihan bayar secara kredit. Sebab kuku kan bayar secara kredit, setiap bulan bayar sikit-sikit kan mesin kuku tu. So bayar secara kredit. So sebab itulah staff kuku akan datang untuk servis. So kalau kita bayar something secara kredit, kita akan mudah untuk mendapat perkhidmatan selepas jualan. Okay, so last untuk part 2. Kenal pasti
berkaitan strategi simpanan. Okay, this one saya ingat lagi dulu dalam trial kot, saya kehilangan 8 markah sebab keluar soalan ni, strategi simpanan, which yang saya memang tak faham. Dan saya memang tak faham lah pasal strategi simpanan ni. So sebenarnya sampai sekarang pun saya kurang mahir pasal ni. So korang boleh refer page 186. Dia cakap pasal strategi simpanan. Okay. So dalam strategi simpanan ni dia ada bagi tahu 8 benda, 8 cara untuk simpanan, untuk menyimpan lah. Okay. So kalau unit amanah terdiri daripada unit amanah saham, melindungi pegawai sukan bayar pelanggan dan bentuk dividen. Bukan. Yang ni insurans nyawa patutnya. Ni insurans nyawa. Apa yang dia, keterangan dia ialah insurans nyawa. So salah. Patutnya insurans nyawa baru betul. Melindungi risiko dan dapat dividen. KB, Bank Simpanan Nasional, BSN dapat faedah atau dividen. Ni bukan. Yang ni bank perdagangan biasa lah kan. Ni bank perdagangan biasalah. Maybank, RHB, Public Bank. Okay, ni bank perdagangan, bukan BSN. Okay. Bank perdagangan menawarkan sijil simpanan premium. So yang menawarkan sijil simpanan premium ialah ni BSN. So terbalik. B dengan C terbalik. Okay. So jawapan dia, syarikat koperasi perlu menjadi ahli dan dibayar dividen. So dah habis untuk part 2. Thank you for watching. Bye.